Sama-samalah kita, saya nak minta tolong last video ni, jom kita tulis di ruang komen ataupun ramai-ramai kita membacakan suratul Al-Fatihah kepada Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Al-Fatihah. Hari ni saya terbaca satu hadis Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba saya teringat akan seorang hamba Allah ni yang pernah membuatkan satu Malaysia bersedih sewaktu ketika dahulu. Kerana dia, tuan-tuan dan puan-puan, saya yakin sangat-sangat tuan-tuan dan puan-puan kenal hamba Allah ni. Mungkin generasi baru kurang mengenali lebih dalam, tapi saya yakin yang lama-lama ni mesti ingat betul-betul tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Jadi yang mana yang baru ni, kenalah ambil tahu berkenaan dengan hamba Allah ni. Ambil tahu, kaji bab dia. Siapakah dia? Tak lain dan tak bukan ulama yang paling kita sayang di bumi Malaysia ini adalah Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Allahu Akbar. Bila sebut tuan-tuan dan puan-puan, melihat wajah dia, teringat akan kita punya ibadah. Melihat wajah dia rasa macam nak sebut nama Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Itulah kata Nabi Muhammad SAW. Bila orang yang sentiasa zikrullah, sentiasa menyebut nama Allah, Allah akan bagi satu sinar di wajahnya. Dan sinar tersebut akan membuatkan orang-orang di sekeliling mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Awabil Usayyib, Hafiz Ibnu Qayyim punya karangan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, apa saya nak cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, rindu akan ulama kita tuan-tuan dan puan yang sangat lembut orang dia. Tuan Guru Abdul Aziz, dia tak tunjuk akhlak-akhlak yang garang-garang, memaki hamun, tak ada. Tuan Guru Abdul Aziz adalah dia menunjuk akhlak yang baik, akhlak yang tawaduk, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa tak kenal? Saya pernah bertemu dengan dia dalam satu majlis. Tentu saya duduk tafiz lagi lah tuan-tuan dan puan-puan kan. Dijemput pergi ke madrasah dia. Kami makanlah biasa kalau menteri tuan-tuan dan puan. Satu lagi sebelum tu, saya punya konten tak ada kena mengena dengan politik. Politik, hal politik. Saya punya agama saja. Okey, sambung balik. Kalau kita pergi satu majlis yang di bawah nama ataupun orang-orang besar jemput, akan ada meja VIP bagi mereka. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Tapi bagi Tuan Guru Abdul Aziz, tuan-tuan dan puan, dia duduk bersama kami, bersila makan dengan kami, tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Sangat mulia akhlaknya, tuan-tuan dan puan. Kita banyak dengar cerita berkenaan dengan Tuan Guru Abdul Aziz. Salah satunya, Tuan Guru ni dia akan bawa 2 pen dalam poket. Datang seorang hamba Allah ni bertanya kepada Tuan Guru. Dia heranlah sebab orang lain semua banyak bawa 1 pen je. Kan? Tanya Tuan Guru, kenapa Tuan Guru bawa 2 pen? Dan 2 pen tu color yang sama, tuan-tuan dan puan. Hitam. Macam tu. Kata Tuan Guru, 1 pen ni akan dia tulis hal peribadi dia. Harta ataupun duit ataupun segala-galanya, bab peribadi. 1 pen lagi tu dia akan tulis hal kerajaan ataupun duit kerajaan ataupun duit rakyat dan sebagainya. Bab-bab berkenaan dengan kerajaan, semua dengan pen tu. Subhanallah. Tuan-tuan nak tengok orang yang hidup di dalam syurga, macam mana kehidupannya di dunia, tengoklah Tuan Guru Abdul Aziz. Kerana apa saya cakap macam tu? Seorang manusia yang mengingati dia tu hamba Allah, dia akan ambil berat, dia akan ambil tahu berkenaan dengan ada di sekeliling dia ni. Kita tak pernah terfikir bab tu, tapi Tuan Guru fikir. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Dalam hadis Nabi Muhammad SAW pun ada bagi tahu, iaitu kita semua akan disoal setiap apa yang kita buat dengan perkara, dengan benda tersebut, tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Baju ni akan disoal. Setiap apa tingkah laku kita akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berjaga-jagalah. Kita tak pernah terfikir tuan-tuan dan puan, tapi Tuan Guru ni Abdul Aziz, tuan-tuan rahmati Allah, dia fikir. Kerana apa? Dia adalah hamba Allah. Sebab itulah ad-dunya sijnatul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ni penjara bagi orang mukmin. Tuan-tuan dan puan, hidup ni tak perlu kita nak tinggi sangat, tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Jadi ada satu cerita lagi lebih menarik. Tuan Guru Abdul Aziz ni adalah seorang yang tak tidur hotel bila datang ke satu tempat tersebut. Dia akan menetap ataupun bermalam di rumah saudara maranya di sana, tuan-tuan dan puan, ataupun rumah kawan-kawan je, tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Kenapa dia buat macam tu? Kenapa tak mau tidur hotel? Sebab Nabi Muhammad SAW dah ajarkan kepada kita, iaitu menziarahi Rasulullah. Sentiasa ziarah rumah sahabat-sahabatnya. Itu adalah sunnah Nabi. Lalu Tuan Guru ziarah rumah sahabatnya dan bermalam di situ sekali. Bila bermalam, tuan-tuan dan puan, sahabat dia terkejut. Tuan Guru cuci tandas. Allahu Akbar. Tuan Guru cuci tandas, tuan-tuan dan puan. Menteri cuci tandas, tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Kawan dia terkejut lah, apa aku buat ni sampai tahap dia cuci tandas. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Kata Tuan Guru, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, cuci tandas ni adalah tanda untuk kita buang sombong. Kita ni sombong, tuan-tuan. Betul tak? Kita sangat-sangat sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kerana apa? Cuci tandas adalah tanda kita buang sombong, sebab tandas tu adalah tempat di mana kita buang najis. Bila kita cuci, kita ni martabat jatuh, tuan-tuan dan puan. Jadi di situlah kita buang sombong kita, tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Mulia sangat hati Tuan Guru. Dan hadis yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan dan puan, hadis inilah yang mengingatkan saya pada Tuan Guru. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh sahabat Nabi iaitu Abu Hurairah. Kata Rasulullah, ad-dunya mal'unatun. Dunia ni akan dilaknat. Mal'unatun wa mal'unun fiha. Dan apa yang ada dalam dunia ni tuan-tuan, semua akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya apa? Tak ada rahmat Allah, tak ada kasih Allah di tempat tersebut. Jelas tuan-tuan dan puan. Sebab apa boleh jadi macam tu? Sebab sambungan dia adalah illa dzikrallahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Iaitu bila kecuali zikrullah dan apa-apa yang menghampirkan kamu ni kepadanya, iaitu orang alim dan orang yang menuntut ilmu. Wa muta'alliman, orang yang menuntut ilmu, tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Nampak? Jelas. Saya harap tuan-tuan dapat tengok sampai habis lah. Boleh tuan-tuan rahmati Allah kan? Hadis ini diriwayat banyak perawi. Imam Tirmizi, Ibnu Majah, tuan-tuan dan puan rahmati Allah, Imam Ibnu Majah. Jadi tuan-tuan dan puan, inilah yang buat saya ingat kita ni, negara kita masih dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Ada lagi ulama-ulama yang teruskan berjuang walaupun mereka dihina, walaupun mereka dicaci, walaupun mereka diperlakukan macam-macam, serendah-rendah boleh. Memanglah kalau bab agama dia letak tempat di bawah sekali. Betul tak? Rahmati Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita bersama-sama bermuhasabah. Semoga kita ni sentiasa dalam rahmat Allah. Bila tak ada rahmat, Allah akan laknat tempat tersebut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sama-samalah kita, saya nak minta tolong last video ni, jom kita tulis di ruang komen ataupun ramai-ramai kita membacakan suratul Al-Fatihah kepada Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Al-Fatihah.